Enju Resources Berhad terus mencatatkan kerugian bersih, kali ini sebanyak ringgit Malaysia 274.89 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025. Walaupun masih rugi, jumlah ini mengecil 7.34% berbanding ringgit Malaysia 296.65 juta pada tahun kewangan 2024. Pendapatan kumpulan ini bagi tahun lepas turut menyusut kepada ringgit Malaysia 2.17 bilion berbanding kira-kira ringgit Malaysia 2.52 bilion pada tahun sebelumnya, kata Enju dalam maklumannya kepada Bursa Malaysia. Berdasarkan prestasi semasa dan ketidaktentuan pasaran, Enju memutuskan tiada dividen diisytiharkan bagi tahun kewangan 2025. Industri besi yang hambar terus menekan kelangsungan kumpulan.